手和观众出行需求。在此代表全体机组欢迎您的到来，期待与您度过一段愉快的。Kita dah settle dekat ini. Sekarang nak tunggu luggage. Sekarang ni nak ke satu driver kami dah tunggu. Where's my driver? So ni lah driver kan. Dia masa macam pergi Medan pula Tolong tolak troli. Aku pula yang nak kena vegan dia Kita dah sampai. Inilah hotel. Aku duduk untuk 6 malam Holiday Inn Express. Sekarang ni baru pukul 6. Apa ni? 6.40. Tak tahu boleh check in tak. Lepas abang check in pukul 8. Disebabkan tak boleh check in pukul 9.30, kami pergi menapak cari jalan makan. Sejuk ke lah hari ni. Kami sampai tadi awal tak pakai betul-betul proper. Melintas kat sana ni payah gila. Sebab semua pakai elektrik car, elektrik bike, skuter pun elektrik, basikal pun elektrik. Memang tak dengar apa-apa. So mata kena alert kiri kanan. So jumpa dah kedai halal. Nampak kalau nak main sini cek kedai halal ni. Ni logo dia. So ni menu yang ada kat kedai ni time breakfast. So tadi aku order signature beef noodle. Betul apa nama ya? Dumpling dengan telur herba depa. Murah gila telur herba tu, baru 1 yuan. 2 yuan, 2 yuan. 2 yuan RM1.20 murah. Kan. Ni tangan aku. Ni mangkuk dia. Besar dengan aku. Aku dah besar je. Telur herba. Bising suara susun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sup sedap. Sup style-style kita suka. Dia punya mandu sedap gila. Betul. Kita dah keluar feeling dah. Bawah nak. Ni pun. Memang rezeki kita jumpa kedai ni. Meanwhile, baru boleh check in.
Besar. Besar bilik. Suhu memang 3 hari ni. Toilet bersih. Ada bidet. Ada bidet? Serius? Wah. Later that same evening. So trip petang kita kali ni nak ke Tianfu Square. Kepak dia betul. Walaupun 13 Celsius tapi sebab windy macam sejuk lah sikit. So sekarang kita di Pok Mat. Dia tak sibuk macam dekat Bangkok. Sebab Pok Mat kan banyak gila kat sini. Aku mencari One Piece punya tapi tak tahu ada stok tau. Oh, menu tak punya. Begini apa? Estetik gila tu ya. Okay, dah. Ni sekarang kita kat Shunshi Road. Kita nak search station Tianfu. Empat saja. Siap. Ini 3-3. Sekejap. This time metro. Di Korea subway. Di China metro. Di Siam BTS. Sama je subway. First time rasa exit kena naik escalator. Lift sebenarnya, sorry. So bawah ni memang ada tempat shopping. Sekarang aku dekat mana? Nama apa yang ni? Shunshi Road. Shunshi Road. Kami nak on the way ke Shunshi Road. Saat ku merindukan dirimu, jiwa merontahkan ku dengar. Bergerhanalah seluruh pencahayaan.
First time ikut caji kat sini. Macam nak beli baju tu, macam dah bahaya. So sekarang ni kami di Shunshi Road. Daripada Hina yang rasa memang masuk Adidas. Kan? Dia sebenarnya belakang ni kedai emas, tapi aku tak tahu. Mungkin untuk tarikan orang kot. Main sini sebenarnya untuk cari panda tergantung. Apa nama tak panda tu ya? Apa bangunan? Tak jumpa pun lagi. Tu menari. So kita jumpa dah pungkok panda. So itu dia pungkok panda tergantung. Anywhere I go, everywhere I go. Macam tu. So inilah Bukit Bintang Besi China. So mereka akan ramai-ramai nak ambil gambar. Mungkin break out terus kot. So kalau ikut hampa boleh naik atas untuk ambil gambar. Tapi line up ni memang kau-kau lah. Yang tu baru nampak dia punya muka. Kalau tak nampak jubok lah kat bawah ni. So ni lah time peak hour. Nak turun bawah ni pun lain lah. Aku tak tahu lah dalam metro depa macam mana. Ni semua area lah. Sebab ni belakang masjid belakang ni je. Jalan tepi. Kalau Malaysia ke? Ada. Nasi goreng telur, nasi goreng sungai. Telur? Ayam dia terlampau biasa sangat. Oh, lapang boleh lah makan. Ayam apa? Jujube teh. Jujube. Dah. Walaupun berlemak dah, tapi berlemak dah sedap. Depa Metro Station这个生意嘎嘎好，照片到晚上。 kat belakang ada pegoreng. 没有五个吧？现在5个，直接吃就行。 Tu tempat dia paling nilainya. 再剩一个4个人戒指。